Korang ingat tak tali pinggang koyak rabak yang bela istilah reveal yang YB Said Saddiq pakai tu? Okey, kurang. Ni tali pinggang saya Saddiq. Dan korang ingat tak satu Malaysia semua orang mendoakan, cakap bila nak kahwin, jadi ke tak jadi ni, ada ke tak ada ni, real ke tak real ni, semua orang ingat tak? Tapi saya nak tanya juga, semua orang ingat tak yang sebenarnya 19 dan 20 hari bulan ni adalah pendengaran rayuan kes YB Said Saddiq di Mahkamah Rayuan. Saya yakin ramai yang lupa dan saya yakin ramai juga yang tak tahu. 19 dan 20 hari bulan ni jam 9 pagi di Istana Kehakiman Putrajaya, rayuan kes YB Said Saddiq akan didengari di situ. Dan ada 4 pertuduhan yang mengatakan dia ni bersubahat untuk pecah amanah, pengumpulan wang haram dan sebagainya, yang secara logik akalnya kita tengok orang yang pakai tali pinggang koyak rabak tadi ni, tak mungkinlah orang macam ni buat kerja-kerja yang tak betul macam ni. Ini adalah mungkin berkat bulan Ramadan yang mana Allah nak tunjukkan kat seluruh rakyat Malaysia macam mana karakter, macam mana nilai-nilai yang dibawa oleh YB Said Saddiq sebenarnya. Dan saya bersama kawan-kawan pasti akan bersolidariti bersama dengan YB Said Saddiq di Istana Kehakiman di Putrajaya 19 dan 20 hari bulan ni. Dan saya harap seluruh rakyat Malaysia, saya merayu juga kepada seluruh rakyat Malaysia boleh mendoakan dengan harapan mungkin berkat bulan Ramadan ini, berkat doa semua orang, kita akhirnya akan mendapat kebenaran dan kita akan mendapatkan keadilan untuk YB Said Saddiq. Percayalah cakap saya, kalau kita biarkan politik kotor membunuh karakter YB Said Saddiq, kalau kita biarkan politik kotor membunuh nilai-nilai yang dibawa oleh YB Said Saddiq, kalau kita biarkan politik kotor dan politik lama yang kuno, yang lapuk ini membunuh pemimpin-pemimpin baru, pemimpin masa depan negara ini, percayalah, kita yang akan mengalami kerugian tersebut. Saya perlu terima kritikan dengan hati yang terbuka. Sama saja seperti saya perlu terima keputusan Mahkamah Tinggi dan Hakim pada hari ini. Kerana saya tidak boleh membezakan diri saya dengan mana-mana rakyat lain yang turut diadili di dalam mahkamah. Sebab itu saya nak membersihkan nama saya di dalam mahkamah. Tetapi saya akur dan faham bahawa keputusan hari ini bukanlah keputusan yang mudah untuk ditelan. Iaitu keputusan di mana disabitkan walaupun kita dapat stay of execution and conviction, tapi saya perlu rayu ke peringkat Mahkamah Rayuan. And I accept it. Saya terima seadanya. Sebab itu saya perlu menghormati keputusan tersebut. Dan jikalau ada kritikan, makian, cemuhan, saya terima. Because in the end, lagi sekali saya kongsikan, to become a good leader Malaysia, you must be whiter than white.